Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آمين. Allahumma ighfir lana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah, kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, alhamdulillahilladzi bi ni'matil islam wal iman. Pertama kali banyaklah kita mengucap syukur ke hadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala dapat bagi kesihatan kepada kita. Kita boleh bersama-sama dalam majlis, iaitu majlis yang dilingkungi sayap para malaikat untuk nak bagi keampunan kepada kita, iaitu majlis ilmi. Alhamdulillah hari ini dengan sempurnanya kita boleh Rabiul Awal, bulan yang kita kenal kata bulan yang dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kecek bulan Maulid, iaitu Maulidun Nabi. Jadi kita mari sama-samalah ikuti sikit sebanyak kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenar saya tu tak ada kecek banyak hari dah lah dalam ngajar tu, kerana habis suara baru ni. Kalau dia dah tengok dalam page UTK tu, saya rutin ngajar, duk taruh suara untuk mari malam ni. Nah, dan saya ucap alhamdulillah, terima kasihlah adik kakak kampung Daru kita ni. Nah, boleh buat majlis yang baik macam ni, boleh sama-sama kita bersatu padu dalam masyarakat, sama-sama kita dengar apa ni kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bunyi khabar kata ada hadiah besar pada ni. Dia klik dulu tak leh lah. Nah, ni berdeh ni tak pay kita ni. Dia jemput ni boleh berdeh besar ni buat klik tak dapat rumah. Nah, hadiah banyaklah mata lagi lepas pada majlis kita. Kita kan sudah pukul apa dah ni rolah kurwa, tak ada gapo lah. Duk lambung ku klik dululah. Dengan syamah sudah kurwa subuh dak mayah. Hak tu pasal. Nah, alhamdulillah. Lalu tu hari ni penonton kita yang diikuti dalam Facebook Live sekarang ni, hak nak pesan je jangan lupa kita ni ada derma khairat jugalah. Nah, tadi boleh hadis setah kita akan jalan peti tu. Hak mari dengar semua malam ni tu, hak bagi bet duit malam ni tu kita pakai boh dengan bet-bet halu dalam peti tak lagi. Cabut buat baca acung dengan buat baca Arab tu bet, lepas tu boh kali dengan bet-bet. Kerana Ustaz Mat Royak tu malam ni nak beli tanah wakaf untuk tadika. Lalu tu minta Ustaz suruh live dalam UTK juga. Kita pun live dalam page lah ni. Nah, dia hodok menonton hak masuk mari tu, FC semua tolong kita hantar duit masuk atik lah dah. Sikit-sikit sore lah, pada 100 sore. Nah, tujuan kita nak beli tanah wakaf untuk tadika kita. Nah, oleh kerana tu kita ada live malam ni.
Nah, sebenarnya saya pun tak ada turun kapal manalah bak ceramah-ceramah ni kerana tak ada sibuk sangat. Tapi oleh kerana Ustaz saya kita, Ustaz Mat, nah, Ustaz Mat Daru kita ni, nah, jadi tok guru saya lah masa duk ngaji Kebonyo tu. Nah, ialah duk didik kita. Nah, dia lah sekeh kepala kita, ngajar Quran kita. Nah, hari ni kita boleh mari sama pula. Lalu tu dek kakak hok duk menonton dalam Facebook. Nah, sekitar dalam 4-5 ribu orang ni. Kita pakak-pakak tolong hantar duit masuk lah, kerana kita nak beli tanah wakaf tadikan Daru ni. Tak ada banyak nak bakar duit. Sekitar dalam 200 ribu gitu je. Lalu tu hak masuk mari tu jangan lupa masuk dah melalui Tanakan Kurung Thai 933 019 8589. 933 019 8589. Nama banci dia Nairome Sedama. Ni nak beli tanah wakaf. Jadi ingat baik, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata idza mata bunu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apabila mati seorang anak Adam saat ni, putus habis amalan dia. Meluklah Adam tu siaชีวิตไปเนี่ยทุกการงานของเขาจะขาดไปเว้นแต่3อย่างด้วยกัน Malaikat 3 perkara jeเขาduduk dekat dengan dia. Sadaqatin jariyah, mula-mulanya dekah jariyah. Lalu tu adik kakak yang duk menonton, nah kita tolong baik masuklah untuk kita nak buat beli tanah wakaf, nak bagi anak cucu kita, budak-budak kita kenal Nabi Muhammad, kenal huruf-huruf Quran, kenal alif bata. Nah, inilah sebagai sedekah jariah. Lalu tu kalau kita sedekah dah, kita bagi dah duit masuk dalam bank ni, InsyaAllah Tuhan akan peluah lagi rezeki kepada kita. Oleh kerana tu dalam bulan ni dengan peristiwa secara rekah lah, saya masa ni sejam setengah je. Sejam setengah masa saya suruh kecek bab sejarah Nabi SAW, jok daripada Nabi lahir hingga sampai wafat baginda Nabi SAW. Nak rekah macam mana sejam setengah, kita tunggu dengar sebentar. Start ya sejam setengah. Nah, lepas pada majlis ni kita ada hadiah lagi. Nah, oleh kerana tu Nabi Muhammad SAW, kalau kita sebut Nabi kita, tak ada orang tak kenal. Semua kita kenal Nabi. Tapi nak oyak mula-mula tu, mula-mula baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala nak hantar benih baginda. Nah, kerana orang zaman jahiliyah, belum pada Islam nak mari, belum pada Nabi Muhammad nak dilahirkan, dia panggil masa Ahlul Fitrah. Pada masa tu orang yang duk tawaf Baitullah tu, tawaf dalam keadaan telanjang. Lepas tu keliling Baitullah tu tak, ada 360 ekor patung. Tawaf Baitullah dah, tapi Baitullah masa tu penuh dengan tokong-tokong. Hak besar sekali tokong nama Lata wal Uzza. Hak besar. Maka tawaf orang zaman tu tak, tawaf tokong. Nah, tokong lah jadi pada hidup dia nya. Nah, hari ni dia puja tokong ni, esok dia puja tokong tu pula. Dia gile tawaf. Nah, gile ikut tokong dia 360 ekor melalui 360 hari. Tapi masa duk tawaf tu ada seorang perempuan. Orang perempuan saat ini orang yang dia panggil Ahlul Kitab lah. Orang yang pandai dalam kitab-kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Pada masa ni Quran dah turun lagi. Cumanya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Perempuan seorang ni kena kepada adik Warakah. Warakah ni adalah pak dara kepada Siti Khadijah binti Khuwailid. Warakah orang yang mata buta dua belah, tapi Ahlul Kitab.
Dia boleh takbir, dia boleh hurai masalah gapo-gapo. Jadi Ruqayyah binti Naufal ni adalah orang ilmu, orang ahli kitab sana tu, dia pandai dalam mata pelajaran ilmu kitab sebut dulu. Lalu tu dia tengok Abdullah, nak jadi ayah Nabi tu duk tawaf Baitullah. Abdullah duk tawaf, dia tengok, aku rasa kena ya Abdullah ni. Kerana dia nampak cahaya nur benih Nabi SAW yang berada kepada Abdullah. Duk tawaf dia ajak, lah nikah dengan aku lah. Abdullah kata minta maaf, amor ni orang tua sudah cara siap belakang dah. Nah, lalu tu lah, siapa dia pula orang tua sudah cara siap belakang dah. Abdullah kata, aku ni dengan Khobar kata bakal anak adik biniku nya nama Aminah. Nah, nama Aminah binti Wahab. Nama Aminah binti Wahab. Tak ada gapo lah. Maka apabila 2 bulan lepas pada ayah Nabi nikah dengan Siti Aminah binti Wahab saat ni, 2 bulan lepas pada nikah, nah, duk 2 bulan ngandung Siti Aminah. Siti Aminah ngandung 2 bulan. Baru 2 bulan itulah Abdullah ayah Nabi meninggal dunia. Allahu Rabbi, Nabi kita SAW mula-mula setak Nabi tu benih turun kepada Siti Aminah binti Wahab. 2 bulan ni ngandung Nabi, ayah meninggal dunia. Nak oyak gapo? Cerita di antaranya anak yatim ni, Nabi kejak jok daripada dalam perut lagi dah. Nabi yatim. Nah, lepas pada Aminah mengandung Nabi, lepas pada Aminah mengandung Nabi saat ni tu tak? Luar biasa. Tak ada rasa letih, tak ada rasa alohe, tak ada rasa tak rok. Cuba kita nak tanya orang puai ramai-ramai ni. Ya, orang puai hak mari ramai tengok tu. Tak nampak. Nah, suk di pagar tu nampak ramai. Tanya dia kita mengandung perut besar ni, berasa orang hana, royak suruh nak tanya. Makan nasi makan nasi sudah uat mutah. Lepas tu abang yang nyanyi pula, anak-anak mabuk pula. Mabuk pula. Orang perempuan sebab apa? Buku kalahan ni sebab apa? Tak ada ubat. Nak royak kata apabila seorang perempuan mengandung, apabila sperm atau mani masuk dalam rahim, Tuhan tudung dengan tempat yang baik sekali. Hingga sampai kita makan gapo, kalau nak nyakit kepada dalam rahim kita tadi, Allah Ta'ala keluar tu. Baiknya di antara kejadian yang Tuhan jadi. Nah, lepas tu Siti Aminah tak ada Allah. Orang perut besar tak ada rasa sepengah perut besar. Ini benar luar biasa. Nah, itu di antaranya. Nah, apabila lepas pada Nabi dilahirkan oleh Siti Aminah, lahir oleh Siti Aminah kata rasa sepengah tubik nur gitu je, tak ada rasa ngemak sakit. Keadaan Nabi dilahir saat ni luar biasa juga. Sudah masuk jawi siap belakang dah. Nak oyak ke apa? Tuhan nak jaga titih, nak jaga, nak hormat Nabi kita SAW ni. Oleh ke orang kita tak? Kalau sebut orang kita, orang biasa ni, dia beranak 4, sampai masa dia kena pergi masuk jawi. Tak, Nabi beranak mari sudah masuk jawi siap dah. Sebab apa? Sebabnya biasanya kita, saya diri tak, kalau kelik kapung Zaki tu kan, kita masuk jawi hari tu. Jadi boleh nama lah. Ni Nabi. Nabi Muhammad ke kita tu muda dia. Tak. Tuhan jaga jak mula lagi dah. Sebab tu Nabi lahir mari sudah masuk jawi siap belakang dah. Makna kata anggota Nabi saat itu tak dapat dilihat oleh tok-tok muda mana pun. Tu Tuhan jaga bagi dia Nabi SAW. Lepas pada beranak mari Nabi, lepas dilahirkan bagi dia Nabi SAW, situlah mulainya Siti Aminah yang ngasuh Nabi, yang nyusu Nabi.
Nah, hingga sampai beberapa hari, beberapa tahun ngasuh. Tapi biasanya orang Mekah saat ni apabila dia beranak-anak saat ni, dia tak kira sendiri. Orang Mekah dia beranak-anak, dia carilah orang makan upah ngasuh. Nah, makan upah ngasuh sebab apa? Dalam bandar, suasana bandar Mekah tu, dia panggil bandar yang penuh dengan alat-alat benda yang canggih. Nah, masa tu ada benda yang canggih dah lah kecil mudah-mudahnya. Semua orang duduk di Sa'di. Nah, kampung Bani Sa'di. Kampung Bani Sa'di ni kalau kita nak tengok gak, kalau kita pergi umrah, kalau kita pergi haji, kalau kita pergi ziarah Taif, belum nak sampai Taif tu sekitar dalam 20 kilo nak sampai Taif, dia jumpa satu kampung. Kalau kita pergi lekok kanan masuk, dia panggil kampung Sa'di. Sa'di ni kampung tempat Halimatus Sa'diyah. Nah, mak perong, mak nyusu, mak ngasuh Nabi SAW. Jadi Sa'diyah dengan Harith, tok laki dia ni, yo biasanya duk makan upah ngasuh orang lah. Duk di kampung Sa'di nak pergi Mekah sekitar dari 80 kilo. Nah, Halimah dengan Harith dia ni orang susah lah. Duk hujung bukit, duk di kampung Sa'di. Ada utah kuruh dia seka. Kambing 2 ekor duk tiga tu pun tak boleh makan susu Siti Abu. Beranak pun duk kambing. Tapi tahun tu tahun gajah tu, nah, syarat dengan tok laki dia, esok ni kita pergi Mekah, pergi cari anak-anak orang kaya kelik ngasuh makan gaji upah. Mudah-mudahan kita boleh cari rezeki, Abang tak apa boleh dik kita pergi. So ni kita nak pergi Mekah macam mana? Kita ni untuk kita tu kurung, nak naik 2 orang tak boleh cerak, Utah ada ni pada naik seorang boleh lagi sampai Mekah tu. Nak naik 2 ni mampu gerah utah. Satu abang kata gini lah, adik naik dulu, tak apa abang heret. Adik naik dulu, abang Harith dia heret utah. Heret utah jalan tengah pada pasir tu, belum subuh lagi. Kerana ambil masa utah ni kurung, jalan tu belum subuh, ngongak tengah pada pasir nak boleh sampai Mekah. Cerah malak tu, fuak hak kaya lain, hak ada utah besar-besar, jalan potong perak lagi. Siap dah bel, tak ada dah. Budak-budak dalam Mekah tak ada ngasuh kita dah, tak ada mau dulu habis. Utah kita nak jalan pun jakar tarak-tarak. Jalan sampai tengah pada masih tak apalah, dia potong pergi dulu, tak ada giling. Habis Harith dia letih, Halimah pula turun heret utah. Habis dia duduk atas pula. Nak naik 2 tak boleh. Nah, kalau kita ni agak macam mana? Kalau kita lagi motang bagi mutu mampu kan? Bini tolak lah untuk laki naik atas. Kalau kita tengok orang, nah, bangsanya orang, akhlaknya baik, Tuhan pilih jok mula lagi orang nak ngasuh Nabi jok kecil. Naik tak ada apa lah, pergi sampai Mekah, masuk kepada Babu Marwah, mari sampai di Maulid Nabi. Kalau kita pergi Mekah dah ni, kita boleh tengok Maulid Nabi situ. Ada bangunan 2 lapis warna kuning, dia tulis Maktabah Makkatul Mukarramah. Sini dia panggil tempat Nabi dilahirkan. Mari sampai sini. Nah, naik tanya Siti Aminah lah, Umi, ada tak budak ni? Amo mai cari budak nak makan ngasuh ni lah. Ada tak budak? Siti Aminah kata ada lah anak amo, ambil pergi lah. Kalau mau nak ngasuh tak ada apa lah, hamba wi lah. Siti Aminah kata, apa tu? Ambil lah. Patutnya gaji anak, ambil gaji lah anak. Budak kamu nak ngasuh ni, kalau mu nak tanya gaji amo tak boleh royak. Budak ni pak dia tak ada 2 bulan, amo duk ngano pak dia mati dah. Pahala mu nak angkat makan gaji amo tak ada nak bayar lah. Halimah Sa'diyah pun terkejut mari minta maaf mi, amo nak pergi cari budak dalam bandar Mekah dululah. Kalau kau kat mana tengok petik hari amo masuk semula. Halimah Sa'diyah turun rumah, naik utah dengan Abang Harith dia masuk dalam bandar Mekah. Naik rumah ke rumah tak ada dah. Nama kata anak umur orang tu make klik habis dah. Naik rumah orang kaya ni klik habis dah.
Orang nak ambil ngasuh belaka dah, tak ada seorang habuk dah. Pusing-pusing dalam Mekah, tak ada dah budak. Waklik dia mau habis dah. Moga dia mau mari dulu tu nak ambil anak orang kaya, gaji mahal. Supaya kita lah pilih tu lelaki ni lah. Nah, nak orang putih, nak orang tinggi. Nah, belah kaya pun. Agama tak belakang dulu. Klik habis dah, akhir-akhir ber. Kita yo tak yo duk Mekah dah ni. Kalau kita klik gi saja tak ada boleh apa ber. Utar pun mari peri. Gilah belah tak ada yo tak yo kita mari sampai sini dah. Kita gimik budak Muhammad tu hang pera ber. Jual mana? Bini kata baik ke baiklah. Turut bini tak apalah dik kita gimik. Ji sapa rumah Aminah semula. Assalamualaikum Ummi Aminah. Ni amma ni ada budak kena ambil dalam Mekah ni Hasan dia kena ambil Muhammad ni juga pelik mengasuh Belalah. Kalau tak ada upah pun tak apalah. Amma wasa setuju ke budak ni. Tak. Halimah Sa'diyah mak hera Nabi ni. Ambil Nabi sudah. Nabi menangis. Pala belah kiri ni. Nak nyusu lah. Abang tu lah hukum nyusu ni. Kalau kita nak nyusu anak orang, kita biar nyusu di dada kita saat ni 5 kali kenyai. Ada hubungi anak nyusu dia panggil. Halimah selok susu belah kiri ni. Nak beri Nabi minum. Nabi kata mulut cik. Tak minum susu belah kiri. Halimah paling Nabi belah kanan pula. Suap susu belah kanan baru Nabi minum. Inilah jok kecil lagi Nabi ngajar kepada kita. Setiap perkara yang kita nak buat, tangan kanan lebih mendahului. Kalau perkara yang baik, masuk sejik, jaga tangan kaki kanan masuk. Nak buat benda yang baik, belah kanan dulu. Sunat kanan belakang kita. Malaikat masuk jambil aja. Masuk jambil lagi tempat yang najis tu, kita jaga adat kiri dulu. Nabi ajar. Bawa suap susu belah lek labu, susu belah lek kanan saat ni Nabi minum. Bawa Nabi mula minum susu Halimah Sa'diyah tak. Halimah ni wasa sahabat tak hati. Allah nyuruh aku wasa sayangnya budak ni. Maka tak kata banyak gitulah Ummi Aminah. Ya tak ya apa hamba kena ambil lah budak Muhammad wakil ngasuh di rumah Sa'di. Ada apa kerana biasa orang Arab ni dia hantar anak dia orang pergi tengah pada pasir tu. Tak ada kabuk, tak ada gapo. Tengah pada pasir ni ada cukup dekat. Nah, dengan udara sederhana, cahaya matahari penuh, tak ada asap-asap kalau dalam kedai kau. Wakillah Halimah saat ni ambil Nabi sudah turun sampai bawah. Utar tu hadut moyok bangun diri cepat-cepat. Ni mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanilah boleh makhluk ni. Ada kata boleh makhluk bid'ah namanya kita royak jalan Nabi. Tak. Lalu tu kita marah-marah nak dengar jarah hidup Nabi kita macam mana jok kecil kita kena ngaji Nabi. Dan tak ngaji Nabi seleroklah kita hidup. Nabi hajar belaka masa hidup Nabi. Ambil Nabi waktu ni atas utah ni yang digagah serta mata. Halimah pergi Nabi 2 tahun utah. Habis hari nak hingga utah tak jalan. Utah tak mau kelik. Apa punya utah suruh hari naik atas utah juga. Mari heret sore naik sore. Kelik 3-3 naik atas utah. Nabi Halimah Sa'diyah habis hari dia. 3-3 dia atas utah. Naik pula dengar. Lebih pada utah hadap mari lagi. Siapa hak boleh anak kaya-kaya tengah pada pasir. Utah hak Halimah naik ke potang berat kelik. Masya Allah ni hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga siapa? Gi siapa di kampung Bani Sa'di dulu pada orang. Masuk siapa di kampung Bani Sa'di Halimah waktu Nabi sudah hujan turun perah. Allah. Orang Bani Sa'di kau tubik Masya Allah apa nama ni. Tak pernah berlaku kampung kita. Negara Arab 5 tahun hujan tak turun sekali. Negara Arab susah nak temu hujan. Tapi kita temu hujan Allah Masya Allah sungguh.
Sebab tu kata Allah, ada barakat dah tu. Halimah kelik tak sampai di rumah. Kambing 2 ekor, tak biasa boleh makan susu. Dia perah susu makan dah habis. Nah, hari kata kambing ni kambing menderita. Tak biasa boleh makan jasa ke apa. Baiklah biada tu lah. Kelik siapa Nabi perah susu boleh sebendi, perah pula sebendi. Hingga siapa nak minum tak habis minum, boleh jual susu hak kambing. Barakahnya Nabi duduk di rumah. Asuhlah Halimah asuh Nabi, nyusu Nabi hingga siapa Nabi besar sikit setahun lebih. Masuk 2 tahun Nabi mula boleh perah kambing. Kita dengar perah kambing tu Nabi sunnah, Nabi perah kambing boleh nyok tu yang kita dalil pada tu banyak lagi. Nah, sebab tu orang yang nak boleh perah kambing jarang orang yang seku. Nah, orang boleh perah kambing ni makna kata orang ada istimewa dah. Sebab kadang-kadang perah kambing apa kambing tak sekung dia panggil. Oleh kerana tu Nabi perah kambing hingga sampai penduduk di Bani Sa'din tu kena main tupai perah kambing sekali dengan Nabi. Dan kambing yang Nabi perah tu semua gemuk subur balik. Sampai kambing orang duduk tepi kawasan Sa'din tu main tutup kambing. Heret kambing makan put sekali dengan baginda Nabi SAW. Umur 2 tahun. Anak kita 2 tahun buat apa? Gila tengok TikTok dengan mak dia. Mak nak sang lecu dan copi. Anak nak tengok TikTok. Kelik tu lelaki bubuh kepala. Shopping online semua dia. Camrak waita semua. Kau nak bayar aku. Aku beli untuk mu. Baru lecu ni. Tu di atas wahai siapa ngasuh Nabi. Hingga siapa boleh tengok Allah. Masya Allah. Siapa tepuh ngasuh Nabi. Siapa tepuh 2 tahun. Jangan nak ngasuh 2 tahun. Wagi Nabi. Muat Nabi. Wagi hantar kepada Aminah. Gitu tawa pula Aminah. Boleh kamu nak tambah 2 tahun lagi ngasuh Nabi. Aminah tandah lah. Silakan lah. Tak ada masalah. Waktu tambah pula 2 tahun lagi. Siapa 4 tahun. Maka pada 4 tahun itulah Halimah ngasuh Nabi. Maka malaikat Jibril mari belah dada baginda Nabi SAW. Nah, masa itulah anak Halimah Sa'diyah pergi ngadu, Umi, saat ni ada orang mari pergi Muhammad. Lepas tu dia belah dada Nabi Muhammad. Belah dada Muhammad Umi. Si Halimah Sa'diyah bunyi berita kata Nabi belah dada. Terkejut juga kita tengok Nabi. Ambil Nabi klik gaduh-gaduh. Pergi serah pada Siti Aminah semula. Tempoh 4 tahun. Bimbel jaga anak orang. Allahu Rabbi. Nah, atau di antaranya kita boleh dengar jarah-jarah Nabi SAW. Sebab tu kerana jarah Nabi ni panjang lah, lebar. Masa pada saya ni sejak. Nah, ni pun setengah dia tak tahu ke mana. Baru 4 tahun ya umur Nabi. Sebab tu lah di dalam masa kita bersama-sama dalam masa bulan yang mulia, bulan yang dilahirkan baginda Nabi SAW. Sebab itulah kita kena dengar kisah Nabi SAW. Sayalah pada Nabi kita. Belah nama kata gitu, nama kita gini. Kita dengar jalan Nabi semua saat ni bukan untuk lain dah. Untuk kita nak kenal Nabi, cinta baginda Nabi SAW. Sebab hidup Nabi ni tak ada dah kalau kita tengok. Nah, kalau kita dengar sirah Nabi, cara hidup Nabi, Nabi semua hidup susah payah. Nah, hidup Nabi bukan penuh dengan bunga mawar, tak. Jok pada kecil lagi mati ayah 2 tahun dan 2 bulan ngadu mati. Duk dengan ibu pula siapa umur 9 tahun. Mati pula ibu umur 9 tahun. Masya Allah. Mati pula masuk klik zarah pokok darah di Madinah. Maklik ibu mati di Abuak. Belah-belah duk jalan dengan umur Eman nak klik Mekah. Mengalir tok dia duk Mekah. Aminah mati tengah jalan di Abuak. Nabi klik dengan umur Eman. Umur 9 tahun kira yatim piatu, tak ada pok, tak ada ibu. Susahnya baginda Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita tengok susah payah baginda Nabi SAW, tujuan ke apa?
Tujuan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi hidupnya untuk nak sapa rahmat kepada kita. Nak sapa Islam kepada kita hari ni begitu susah. Sebab tu kalau kita boleh pergi Mekah, boleh pergi Madinah, kita boleh tengok cara Nabi. Nak boleh sapa Islam pada kita ni bukan benda yang mudah. Sebab itulah kita boleh Islam dah. Ibu kita, anak kita tu baik, kita dalam agama dah. Kita tak ada kuasa gapo dah hari ni. Sebab tu hari ni Allah kalau tengok muda-muda kita, mudi-mudi kita, nah, lalai dengan dunia, lalai dengan mata benar dunia, tak ada ingat gapo agama. Hari ni budak umur 20 tahun tanya rukun iman, rukun Islam tak boleh nak oyak lagi. Nah, nak nikah umur 20 tahun, 18 tahun, 19 tahun, tanya rukun Islam ada berapa rukun, tak tahu nak jawab. Nah, sebab itulah kita kena usaha hidup tadika kita. Kita nak beli tanah wakaf ni tujuan nak sebar ilmu macam ni. Nah, oleh kerana tu di antaranya hidup Nabi SAW. Kalau kita tengok tak jarah Nabi, nah, pada satu peperangan Ghazwatul Uhud, nah, saya kena rekah cerita lah ni. Hidup Nabi, nak ya hidup Nabi tu rela setara mana untuk kita. Dalam perang Uhud ya, Nabi SAW ni dalam perang Uhud ni ada satu golongan orang muda-muda lah, syabab yang panggil. Nah, fok-fok yang wacun ni, kerana berlaku perang Badar, Nabi ni tak ada royak kepada muda-muda dalam perang Badar. Perang Badar di Makrakah Badar, Nabi biasa perangnya musyrikin Quraisy 1000 orang. Tapi tentera Islam hanya 313 orang. Lepas tu orang tua saja, tak ada muda saya habuk. Tapi dalam perang Badar tu dapat kemenangan yang jelas. Lepas pada perang Badar, musyrikin isytihar nak balas klik, lekat dendam dengan Nabi, nak mari balas klik perang. Kalau itulah Nabi tanya, nah, perang Uhud ni kita nak perang dalam bandar Madinah ke nak pergi perang luar bandar Madinah? Nak ayat kata gapo? Nabi tanya perang dulu, nak jaga agama. Kita ni suruh waktu beg duit 20 kok je. Boh dalam batai masjid, boh dalam sekolah tadika, tu pun ngepek riuh. Tak ada bahasa syukur sikit apa Tuhan. Nabi isytihar perang, pakai waktu beg perang. Nabi, sahabat-sahabat, lalu tu Nabi kata kita pergi dalam bandar Madinah dah. Mari set-set muda tu, fuak-fuak baru mari ya Rasulullah. Kali ni kita dah pergi luar Rasulullah, kita takkan pergi dalam bandar Madinah. Jadi Nabi pun dengar sahabat orang muda-muda nak pergi luar bandar. Nabi masuk dalam, pakai baju besi sudah, Nabi jalan tubik. Nabi jalan tubik sudah. Nah, Nabi jalan tubik sudah, fuak muda-muda ni baru rasa silap mulut. Ya Rasulullah, kalau pergi dalam pun tak apa Rasulullah. Nabi kata gapo? Wahai syabab, tak ada seorang habuk Nabi belum pada ni yang masuk pakai baju besi dah, lepas tu pecah baju besi sakut semula. Ya Allah, jalan tubik. Duduk dalam bandar Madinah, nak pergi di Bukit Uhud ni sekitar dalam 3 kilo. 3 kilo jalan. Duduk Madinah nak pergi di Bukit Uhud 3 kilo. Nabi jalan tubik, tengah-tengah tu Nabi pergi wuti di Masjid Syaikhan. Masjid Syaikhan ni ada 2 orang tua. Syaikhan ni 2 orang tua. 2 orang tua ni setengah riwayat kata adanya Yahudi seorang, adanya Islam seorang. Tapi Yahudi Madinah masa tu turut nak ikut perang dengan Nabi, nak tolong Islam, nak sebar Islam sampai kita. Walau keadaan dia pun Yahudi dah masuk Islam sekalipun. Tapi Nabi minta maaf, orang tua minta maaf. Dalam perang Uhud ni hamba tak ada nak minta tolong orang tua lagi supaya jadi susah. Tapi orang tua sana tak ada arah je, imannya kuat, nak usaha untuk sampai Islam kepada kita hari ni. Tak itulah fak muda-muda jalan tubik. Jalan tubik berapa orang? 1000 orang duduk Madinah jalan tubik nak pergi Uhud.
Jalan tu di 1000 orang. Siapa di Masjid Syekhah, Nabi kata dalam semua ni ada tak 1000 orang yang tak masuk Islam? Ada tak masuk Islam? Ada. Dia orang bawanya. Bawanya Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik dalam Madinah. Nabi kata kalau dia belum masuk Islam, cabut pedang tubik klik lah. Amo tak ada nak pakai orang belum Islam, mari tolong Islam. Ni Nabi, cara mengajar baginda Nabi sallallahu. Cabut tubik 300 lebih, klik fok munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jalan tubik sudah, Nabi giwuti di Masjid Syekhah. Mana kata skala setengah sampai di Masjid Syekhah, skala setengah nak pergi Masjid Nabi, skala setengah nak pergi di Bukit Uhud. Putih di Syekhah sana itulah Nabi kata, "Amo minta maaf orang tua dua orang ni. Tak satu bit pergilah. Satunya mu Yahudi lagi dah masuk Islam. Amo tak say orang bukan Islam nak tolong Islam." Nabi kata. Hak tua seorang lagi Islam dah, tua dah pokok 3. Nabi kata, "Bocik tak payah tubik lah. Tunggu sini ataupun klik di Madinah." Lepas pada janji siap, Nabi wakil rombongan siapa di Bukit Uhud. Siapa di Bukit Uhud, Nabi tak tentera Nabi, askar manoh Nabi, dia panggil askar rumah. Askar manoh tak bukit Jabal Rumah. Nabi latih pun tanu Nabi 40 orang tak bukit. You tak sah cara pergi Nabi tok ni cukup dekat. Mana kata kalau musyrikin masuk, dia tak wani masuk dekat dengan tentera Islam. Nah, jangan masuk dekat sana dah. Hingga sampai berlaku peperangan. Maka dalam pergi Uhud sana ni, Ghazwah Uhud ni, semua musyrikin ni niat so je mari. Musyrikin mari ada tak? 700 orang Islam dengan 3000 lebih musyrikin Quraisy. Mari tak rasa so je, mari nak bunuh Muhammad. Orang Quraisy semua, orang kafir Mekah mari risau yang niatnya nak bunuh Muhammad dan mati Nabi. Maka apabila mati Nabi sallallahu alaihi wasallam, putus habis semangat sahabat dia. Nah, sehingga sampai dalam pergi Uhud sana itulah Nabi jatuh luka parah yang banyak. Gigi Nabi patah. Dalam pergi Uhud, Nabi jatuh dari sini yang ditahan oleh fok-fok munafik yang pakat dengan Abu Sufyan. Nabi juluh dari lubang. Maka dalam pergi Uhud ni lah seorang sahabat Nabi yang nama apa? Talhah bin Ubaidillah. Orang yang jaga penuh-penuh Nabi. Nah, dalam jarah Uhud ni nak ayat apa? Satu, Nabi tak tolak sama sekali permintaan pemuda-pemuda. Nabi sanggup. Orang muda nak pergi luar bandar, Nabi sanggup pergi luar bandar. Lalu kita dalam masyarakat, kita kena bela muda-muda. Sebab hari ni kita tengok Yutasa ataupun kita tengok gapo dah ni. Yutasa cak hak letak lah ni, hak negara-negara ni letak lah ni gapo dia adik. Lah ni oleh tua dia tak pilih masuk dalam bilangnya. Sebab apa? Dia kira tak dia tua saat ni tak apa hari mati. Tapi dia tak dia tak muda-muda hari ni. Kalau kita tak jaga baik anak muda-muda kita, selengok tabuk habis. Satu, kita tengok lah ni. Kanca seri. Satu. Yang dua dah ketor seri. Nah, buat ada benda ni masuk. Hari ni muda-muda kita nak tanya berapa orang ada lagi kampung boleh tupai di masjid lah ni. Berapa orang boleh baca zangi boleh makhluk. Anak kita berapa orang boleh maya-maya dia kita mati. Anak kita berapa orang orang boleh ada tu imej maya. Anak kita berapa orang mana baca Quran. Cuba kita suruh tengok dalam kampung. Berapa orang? Sebab hari ni melalui proses dua perkara. Arak sudah jadi halal, dah ketong sudah jadi halal, ranjau sudah jadi halal. Lepas tu buat anak muda kita campur dengan muda ni, maya sejik pun tak. Kalau ada bini tak cara ke bini, kalau ada anak tak cara ke anak. Semua lepas pakai hidup hari ye
nak makan darah dia seorang je. Sebab tu Nabi tak tolak pemitok hak pemuda-pemuda. Lalu tu kita di antara pemimpin kita ni, kita kena menjadi satu. Orang tua-tua jadi penasihat atas, diperiksa, panggil budak-budak, kumpul mari hidup jalan yang molek. Ni contoh yang Nabi ajar kita dalam hidup hari kita. Sebab itulah dalam satu-satunya Nabi SAW tu ada seorang ni nama Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi, hak rapat kali dengan Nabi dalam perang. Hingga siapa pergi masuk dekat dengan Nabi tak boleh, kena lakuh mayat Talhah bin Ubaidillah dulu. Maka dalam perang Uhud saat ni tak, Talhah bin Ubaidillah putus habis jari dia 10 jari. Jari dia ni 10 jari putus habis. Sebab apa? Dia tahan pedih hak musyrikin nak atas baginda Nabi SAW. Talhah bin Ubaidillah salah seorang sahabat hak Nabi sebut 10 orang sahabat yang dijaminkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perang Uhud sekali itu 70 orang sahabat Nabi mati syahid. Termasuk Sayyidina Hamzah diripak darah Nabi. Nah, lepas tu termasuk lagi nya Abdullah bin Jahshin. Lepas tu masuk lagi sahabat Nabi Hamzah. Di antara Mus'ab bin Umair, di antara sahabat Nabi Hamzah meninggal dunia sebab apa? Jaga bagi Nabi dan Nabi SAW. Oleh kerana itulah di antaranya kita ni dengar jarah Nabi, dengar kisah Nabi, kita nak ambil maklumat dalam jarah ni tujuan apa? Kita nak jadi pedoman kita. Dengar jarah Nabi, kita boleh ambil bentuk cara Nabi hidup. Macam mana Nabi buat contoh pada kita, macam mana Nabi hidup. Nabi kita boleh ambil pengajaran berkait dengan cara hidup bagi dia Nabi. Tu je lah tujuan kita buat makhluk. Bukan kita duk puji, bukan kita duk puja, bukan kita duk kunjung kita gini, tak. Tujuannya kita ni nak ngajar di antaranya. Sebab itulah Nabi hajar banyak perkara kepada kita. Jok pada Nabi hidup mula-mula beranak hingga sampai Nabi masa budak-budak, hingga masa Nabi umur 25, naik umur Nabi 30, naik sampai 40, sampai Nabi meninggal dunia umur 63 tahun. Semua ibrah, semua pengajaran yang kita boleh ambil. Lalu itulah di antara makhluknya yang kita boleh dengar. Kalau yang mula-mula hak banyak kita jumpa dalam masyarakat, iaitu ada nama bisik saya tadi, Ustaz tolong royak sikit boleh Ustaz, masalah bini Ustaz. Tapi bagi kita pergi mana-mana pun ramai orang kecek, Ustaz tolong kecek bab bini sikit Ustaz. Bukan suruh bini dak, kita bini dak Ustaz, tapi bini kita tak madu mana kita. Hak ni banyak dari kita pergi. Lepas tu kadang-kadang tempat kita pergi, Ustaz tolong kecek sikit boleh Ustaz, tu lelaki banyak Ustaz malah hijau. Kalau tengok segi, sama segi je, sama segi je tu. Ustaz abai kita tak gerak Ustaz, malah hijau. Kita bangun gimbotangnya duduk tidur je Ustaz. Hatu-hatu lelaki satu jenis, hatu-hatu lelaki jenis hadis hijau pula. Main ngadu kita pula bini malah je apa? Morek semua bini kita Ustaz. Tak ada dah. Dapur tu royak nak makan apa? Tapi tidur mana Ustaz? Tak bisa mandi. Tapi tak ada lah orang daru tak. Orang daru mandi bedok belakang nak tidur, tengok anak riak. Ada yang ada, tak ada orang Ustaz tolong sampai sikit masalahnya. Sebab tu di antaranya kita tengok contoh Nabi SAW. Nabi hidup, nak tanya bini, Nabi ada bini berapa dia? Ramai-ramai. Isteri Nabi ada apa dia? 11 orang bini Nabi. Tapi nenek orang ada macam-macam bini Nabi.
Ada Nabi nikah dengan umur baru budak. Macam mana Siti Aisyah Nabi nikah umur 9 tahun. Serah riwayat atau 12 tahun. Serah Nabi nikah dengan Aisyah tak ada mari haid lagi. Nabi tak ada bersama lagi. Nanti mari haid dulu Nabi sama. Nabi nikah dengan Hafsah umur 18. Nabi nikah dengan Juwairiyah umur 60 lebih. Nabi nikah dengan Pia lagi. Nah, nikah dengan isteri Nabi semuanya bukan dengan nafsu Nabi nikah, tapi Nabi nak ngajar umat cara hidup dengan budak. Macam mana Nabi hidup? Nabi tewas lari dengan Siti Aisyah. Tak, Nabi main kolah dengan Siti Aisyah. Cara hidup suami isteri, mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Bapa kita tak ada ikut cara hidup Nabi. Nah, kalau kita ikut cara hidup, cerak nak tidur malam. Nah, lebih lagi ujian basah je lah. Kelik tadi mandi di awal lah. Bodok molek boleh cu dia hidup. Baru tu lelaki kita tu tengok dah ada ujian. Tidak. Tadi tidur dia tiap hangit tak mandi dah. Nabi SAW buat contoh. Nak tanya hak nikah lama-lama dah ni, biasa tak mandi dengan bini? Biasa tak mandi dengan tok lelaki? Malu sah, malu. Malu cakap tahu anak pak ada. Malu. Ingat masa gawe hari tu ya. Makan ais gelas penting so ya, gelis air. Sang dua tak biasa dia. Penting dua dah ambil so lagi dia dua be. Kalau ngaji kat libur gitu ah. Ingat belaka. Bawa boleh anak. Tak ada jaga apa benda, perut yang berlipat. Tidur malam. Bangunlah tu lelaki makan si daya ujian. Muka kita tak cara hak dia. Kalau kita duduk siap sama, bersih sama. Nah, muka kita berseri sama, nak tidur malam. Kalau kita makan pulau, oh, bukan yang sini doyak oleh surat tu lah. Orang sini juga belakang. Kalau kita makan pulau, Tok Siak kata pukul 2 tadi kereta main kutil orang. Pukul 10 7 kolah dah. Tak ada mari lagu dia pakai 7 kolah gerung itu. Pukul 10 mandi dengan eyeshadow, eyeliner, tak tahu habis air. Siapa ubat tiak tu coba di mulut, tukar. Manyuk terlanjut pakai. Pia kelik ke mata tak, buat berjen apa biru, buat celik apa merah. Tuhulah khamat dia tu. Gi siapa 40 tukar dengan anak tunuk. Gi makan punduk. Kelik duk dengan tok lelaki. Tidur malam ni, kain tu hak pakai sia ikan pagi tadi. Mana nak bahagia rumah tangga? Nabi buat contoh ni, kita tengok sekarang Nabi hidup. Nah, macam mana hak kita duk royak sama tak? Nabi ni dengan Siti Aisyah ni tak ada lah, romantik Nabi siapa masa Siti Aisyah mari uzur ya. Nabi tidur tak bohong. Nabi baca Quran dengar. Cuba takik tangan dia tengok. Pia mari uzur tu lelaki baca Quran. Tak ada seorang pun. Nabi ni contoh romantik. Nabi SAW nah, kelik mari ya. Siti Aisyah tu tunggu dalam pintu. Assalamualaikum. Siti Aisyah waalaikumsalam. Buka pintu free. Buka baju komis Nabi. Nabi pakai baju komis. Baju buah Nabi tekuk atas ni. Buka baju buah, pecah baju Nabi, ambil baju Nabi sakuk. Pipi Nabi mari tok di atas khisi. Pak duduk. Ambil air segelas ya Rasulullah. Habibi. Sebab tu Nabi panggil Humairah ke Siti Aisyah. Pipi merah Nabi panggil Siti Aisyah. Sebab dia suka dia malu merah pipi dia. Kita untuk lelaki panggil anak
timur. Panggil timur. Tu lelaki panggil kita. Apa kita tak ada cara? Siti Aisyah Allah air Rasulullah. Rasulullah ambil air mari. Rasulullah minum. Sakit dekak kat aku. Ustaz, aku nak minum air Ustaz. Rasulullah minum air. Rasulullah ambil air. Rasulullah kata, Aisyah minum dulu lah. Aisyah minum. Siti Aisyah ambil minum air. Bos Siti Aisyah minum sudah. Siti Aisyah letak. Nabi ambil haludah gelas. Lepas tu Nabi tengok muncul mana Siti Aisyah minum air saat ni. Nabi minum bekas mulut bini dia. Kalau kita macam mana? Apa? Kalau kita macam mana? Kalau kita bawa kata aku tambah gigi jatuh dah gelap ni. Gigi peluang jatuh dah gelap. Mana orang nak makan bukan gelap. Tak ada sekarang aku bahagia. Sebab tu Nabi buat contoh. Nabi pernah main bunga dengan isteri dia. Nabi pernah hidup rumah tangga. Tak biasa berlaku masalah. Nah, siapa kalau masalah punya berlaku atas Nabi, itu sebagai pengajaran aja. Sebagai pengajaran yang Tuhan nak royak kepada kita cara hidup dalam rumah tangga tu macam mana. Oleh kerana tu kita di antaranya hamba umat Nabi SAW, kita kena ambil cara hidup Nabi SAW, cara Nabi hidup macam mana, cara hidup rumah tangga macam mana, semua Nabi dia tak. Pernah satu ketika tu Nabi ada masalah dengan isteri Nabi yang nama Hafsah, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Ada masalah dengan Hafsah saat ni. Satu ketika di antaranya, nah, Hafsah saat ni teriak. Sampai orang Madinah tengok Hafsah teriak ni, pakat sebar berita. Fak-fak munafik dengan berita Aisyah ni ada masalah tekir dengan Nabi, sebar berita daripada Madinah. Akhirnya sampai berita saat ni masuk di telinga Sayyidina Umar. Kerana Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Bunyi berita kata berlaku dah. Nabi Muhammad cerah Siti Hafsah. Nabi Muhammad cerah Siti Hafsah. Masuk telinga Sayyidina Umar. Umar dengar berita saat ni tak. Umar jalan pergi rumah Rasulullah. Jalan mari rumah Rasulullah. Pergi siapa dapat rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah riwayat kata Abdullah bin Abbas pada masa tu duduk jadi khadim Nabi. Abdullah bin Abbas kata, abang boleh ada Rasulullah ni, tapi Rasulullah kata nanti istah. Umar dia tunggu cokoh lek luar rumah. Nabi tak tubik. Lah Umar paling kelik dulu. Umar panas ni. Kerana apa? Bunyi berita kata Nabi saat ni cerah anak dia, Siti Hafsah. Siapa tengok hari Umar lagi sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar nampak Nabi duduk dalam rumah tu. Nah, tengok siapa Sayyidina Umar kata apa? Kalau Rasulullah tak tubik pun tak apalah. Abang tunggu sebentar. Tunggu. Nabi tak tubik. Siapa asal nak ngorek dah. Umar klik mari jumpa semula. Barulah Nabi tubik. Caranya orang Nabi ngajar apa? Kalau sama-sama duduk panas, jangan kacau suara muka. Apa kita dalam rumah tangga, kalau ada teki antara lelaki bini, jangan duduk kacau suara muka. Kalau tu lelaki biasa perik, bini duduk dia. Kalau bini biasa perik, tu lelaki pun duduk dia. Jangan sama-sama naik. Kalau sama naik, aku cegah meminum 1000 tolong. Ni pasal kita, ya kecek sedap, ya cerah mudah-mudah. Nah, mau lepas pada lafaz cerah ni, mula hari tu. Lepas tu kita nak rojok kelik lah, no Ustaz. Rojok kelik po, tolak 3 dah, bakai kubra. Tu kena cina buta. Itu pasal. Lalu tu Umar mari lepas asal, Umar mari jumpa Nabi buka begitu. Umar ada apa? Umar tanya, ya Rasulullah, adakah engkau cerah anak Abu Hafsah? Nabi kata lah.
Umar dengan berita saat itu, mari tanya dulu Nabi, sungguh kau tak sungguh? Kalau kita dengan berita, habislah kapur kita sebar berita. Hak sungguh dah mana kita tak tahu lagi. Nah, abang tu panggil nak kau cambilil, habis. Bunyi kata Ustaz Mat daru bini dua. Habislah kapur daru dengan bukit logo, habis licin. Sebar berita Ustaz Mat daru bini dua. Iya Ustaz Mat klik lagi. Cubit bohong di bini dia, kau tak tahu. Nah, Umar kita tanya apa tepat Nabi, sungguh kau tak sungguh? Nabi kata tak. Lalu tu lah Umar klik jumpa dengan Hafsah. Wahai Hafsah, kalau Nabi layamu tak sama dengan Nabi layar Siti Aisyah, mujurlah, mu jangan nyakiti Nabi lah, jangan buat susah hati Nabi lah. Lalu tu klik nasihat anak dia, mari jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba minta maaf Rasulullah, kerana Hafsah ni muhajirin, orang yang hijrah daripada Mekah mari Madinah. Pada masuk di Madinah hari tu nah, pada masa duduk di Mekah itu tu, Hafsah ni orang tua perempuan dia turun di belakang. Buat mari di Mekah pun, mari di Madinah pun, orang pun jadi pasal besar hati. Lalu tu lah, nah, dia panggil ocai tu sikit. Lalu tu lah Nabi kata, mau minta maaf ya Rasulullah, kerana didikan Mekah tak sepa dengan didikan Madinah. Nabi, Umar minta maaf, tengok tuk tua dengan natu. Nah, tuk tua dengan natu, Rasulullah jadi natu, Sayyidina Umar jadi tuk tua. Kecek maaf gimari, basah gimari. Kita kalau natung tua sampai gini macam mana jadi? Tangkrai taman. Nah, hancur pun. Nah, alhamdulillah. Nah. Nah, mana pemuda kita? Pemuda kita ada di peti tu. Boleh jalan peti boleh. Tagi klik dulu. Jalan peti dah. Orang dah tani hari tu waktu baik baca cacul dengan baca Arab. Waktu pun ngambil baik dah peti. Nah, nak beli tanah wakaf. Lah insya-Allah. Penonton kita pun ada ikut dalam Facebook live pun semualah. Hak mana masuk mari tak ada on lagi tu, akaun bank duk dapat je dah. Lek tibaci duk dapat ni. Tolong-tolong kita on masuk untuk nak beli tanah wakaf. Nah, sebab ada majlis ni lah kita boleh sangka adik-adik anak-anak cucu ni boleh ngaji tadika. Mana pemuda duduk mana? Nah, boleh jalan peti lah. Pia tengok peti. Pia tak ada pun duit jangan jalan. Duduk apa dia apa suruh. Pia tak ada duit dah peti jangan jalan gimana? Tunggu apa suruh. Nah, insya-Allah. Alah, sekali ya. Nah, sebagai apa? Sebagai wakaf jariah kita ni. Nah, sebab itulah nak royak oleh perempuan saling di antaranya. Ambil daripada jarah Nabi. Nabi hidup dengan isteri macam mana. Dari hadis Nabi ada sebut dalam hadis. Nabi kata salah satu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Nabi kata ada 3 jenis orang yang Tuhan tak terima semaya dia wala sedekah daripada kepala dengan baik orang puan. Nah, orang dengan baik. 3 jenis ni maya dia Tuhan tak terima wala sedekah daripada kepala. Gapo? Rajulun amma qauman wa hum lahum karihuna. Nah, oleh para orang rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna. Jadi nah, di antaranya wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaha sakhitun. Di antaranya yang pertama orang hak Tuhan tak terima semaya, orang jadi tu imam semaya tapi orang nak belakang makmum tak kena ke dia. Ingat baik. Kita nak jadi tu imam semaya, baca Fatihah pun tak kena. Maya capung. Maya tak amati. Gila nak jadi tu imam. Tapi dalam ibadat dia tak jaga secara habuk. Nah, capung dia rekah habis. Benar-benar orang baca yang tak baca, orang rukuk semaya tinggal lana habis. Orang macam ni kalau jadi tu imam semaya,
Kalau makmum tak lihat belakang tak suka hati dengan sebab yang ada kurang maka semaya dia sedekah pada kepala ke hadap timur. Ingat baik, sebab itulah kita nak jadi gapo-gapo biarlah we kena dengan jalan agama. Sebab Nabi kata kalau tak benda tak kena pada tempat maka hancurlah masyarakat. Nah, lepas tu wa mra'atun batat wa zawjiha sakhitun. Nabi sebut lagi yang keduanya, orang perempuan yang tidur malamnya hak ada marah tu lelaki. Tidur malam hak ada tu lelaki tak suka hati dia. Apa tu lelaki cuik dah 2 kali. Acak. Nah, jangan sanding sudah. Agak leh, sudah tak sudah pun. Betul lelaki puas hati kita, semaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat betul lelaki tak puas hati, mana itu juga dilaknat oleh malaikat sampai ke subuh esok. Sebab tu Nabi kata wa mra'atul batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Tidur mana tu lelaki tak puas hati. Nah, buat anda pun. Nah, itu lelaki puas hati. Sebab tu lah rumah tangga kita hari ni satu. Kadang-kadang hari ni tak usah kata tu lelaki tak puas hati. Hari ni orang perempuan ramai duk ngadu tak puas hati. Sebab tu lelaki main dah getah. Bawa main dah getah tu masalah lah di rumah tangga. Nah, hak kesihatan berkurang, hak nafkah batin berkurang, macam-macam. Ini di antaranya. Patu wa akhawani mutasarimani. Yang ketiga je Nabi kata 2 beradik yang baloh. Ingat baiklah, 2 beradik yang baloh semaya dia tak diterima oleh Allah Ta'ala wala sedekah benar kepala. Ini Nabi royak benar-benar. Sebab tu hari ni kita kadang-kadang nah, mati ayah, mati orang tua, tinggal sakut, tinggal apa, tinggal kebun dia. Nah, tinggal kebun dia agak jeng hari ni. Buat tinggal kebun dia, Masya Allah, balah habis adik-beradik. Nah, siapa tak tegur kerak putus silaturahim. Jok hari ni kita tak ada adik-beradik dah. Buat teh bubuk sako, bubuk kebun dia ni. Ini di antaranya benda-benda yang Nabi ada sebut dalam sebuah hadis. Sebab tu benda gini semua kita kena jaga dalam hidup. Sebab tu lah kita dengar di antara cara hidup Nabi. Nabi SAW tak pernah. Nah, masa Nabi hidup di Mekah, masa Nabi hidup di Madinah, masa Nabi hidup Mekah, akhlak Nabi SAW. Nabi ni dakwah orang tak, bukan dengan kecek, bukan dengan panggil tazkirah. Nabi dakwah umat ni tengok cara hidup dia. Nah, tengok cara jalan Nabi, tengok cara hidup Nabi, tengok cara makan Nabi, tengok cara kecek Nabi, berasa masuk Islam. Mus'ab bin Umair ke? Mus'ab bin Umair ni sahabat Nabi, nah, yang terbesar, yang alim, dia mengaji dengan Nabi di Mekah. Mus'ab bin Umair ni anak kasukan Kelang di Mekah pada masa tu. Mus'ab saat ni tak, dia duduk tengok Nabi semaya, dia duduk perhati Nabi hingga sampai jatuh cinta Nabi, jatuh sayang Nabi hingga sampai dia curi masuk duduk rumah saja-saja dia pergi dengan Nabi ngajar di rumah Arqam bin Arqam. Kalau kita pergi Mekah lah ni, duduk di Pala Bukit, nah, Pala Bukit Safa, Umar Arqam bin Arqam. Yang gedung tengok Nabi, dia perhati tengok Nabi kecek, tengok cara Nabi dakwah, tengok cara Nabi sapa agama. Molek semua akhlak Nabi Muhammad. Nah, rang denduk dia soncai nak dengar Nabi, nak ikut Nabi. Lalu itulah Musa Sani, apabila dia ikut Nabi sudah wasa nak kenal. Lalu itulah pergi jumpa dengan Nabi, ngaji dengan Nabi. Akhirnya dia lah salah satu sahabat yang mula-mulanya, hak omong muda ni dia boleh masuk Islam. Musa masuk Islam dengan Nabi tak? Duk belajar cara ibadah dengan Nabi, belajar cara kecek dengan Nabi, ngaji ilmu sekali dengan Nabi. Akhir mak dia tahu Musa tadi. Mak dia tahu kata, anak amu ni pelik, cuba buka mata tengok. Sebab tu yang hantar mata gelap, dia tengok Musa ni duk ngaji dengan Nabi. Dia pegang Musa hegat kelik rumah, koci dan legok gelap di rumah.
Musa'ab bin Umair ni kena kocik di mak dia. Mak dia akik nasi tak makan. Akik bayar makan tak makan Musa'ab. Tak saya makan. Lalu tu mak dia pacuk dia, Musa'ab kalau mu tak makan, aku pun tak makan sepuluh kamu juga. Musa'ab tu dia tak makan 2-3 hari dia dah ikut gelap. Orang tua igat sebab nak ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Musa'ab lari tubik. Lari tubik daripada rumah, jumpa dengan Nabi. Nah, jumpa dengan Nabi, Nabi tu lalu tu lah. Mula-mulanya belum Nabi nak hijrah pergi di Madinah. Nah, Nabi ada hijrah pergi di Habasyah. Nabi hantar sahabat Nabi Ja'far bin Abi Talib, Nabi hantar pergi di Habasyah Ethiopia dengan 83 orang sahabat hantar pergi dulu. Kerana kena zalim di Mekah. Boleh tahu tu belum nak hijrah pergi Madinah tu, Nabi hantar Musa'ab bin Umair sebagai nakatut. Nabi hantar pergi di Madinah dulu ngajak agama. Buat teh dia orang yang begitu hebat dalam mata pelajaran agama, sebab suka hidup kali dengan Nabi. Sebab tu kita buat maulud, kita buat majlis, kita boleh buat majlis pasal satu macam ni, tak ada tujuan lain. Nah, tujuannya kita tu nak ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita boleh make pengajaran. Nah, semacam mana kalau kita dengar jalan Nabi lepas pada Nabi meninggal dunia. Nah, lepas Nabi meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq untuk tua Nabi. Orang yang nusuk dalam gua sekali dengan Nabi. Abu Bakar ni dia ingat Nabi tak? Lebih pada orang lain lagi. Tapi dia tak tubik, tak keluar dia tengok kata dia kasih Nabi. Buatkan apa Nabi meninggal dunia di Madinah tu, hari-hari dia ulai jumpa dengan Siti Aisyah. Anak dia Siti Aisyah ni. Pergi jumpa Aisyah. Nah, Aisyah kali-kali pergi jumpa Aisyah. Aisyah nak tanya Aisyah, apa hak Nabi buat, hak Abi ada buat? Aisyah, apa hak Nabi buat, hak ayah tak ada buat lagi? Tanya Siti Aisyah. Siti Aisyah kata, wahai ayah, semua hak Nabi buat, ayah buat belakang. Ayah buat belakang, ayah tak sabimbel lah. Kerana Siti Aisyah saat itu isteri Nabi dan anak Abu Bakar. Abu Bakar pun kita tanya berkali-kali lepas Nabi wafat, ingat Rasulullah, ingat Rasulullah, ingat jasa Nabi, ingat kasih sayang Nabi terhadap ummah. Lalu itulah Siti Aisyah kata apa? Siti Aisyah kata, ayah, semua tu ayah buat belakang dah. Bagi Nabi ngajar semua ayah buat belakang dah. Tapi seingat Aisyah ni ada sekarang ya, hak ayah tak ada buat lagi, hak Nabi ajar, hak Nabi duk buat. Abu Bakar tanya, apa Aisyah? Siti Aisyah kata, ya, ada di hujung pasar ni, hujung bandar Madinah tu ya, yang ada seorang Yahudi mata buta. Ada seorang Yahudi mata buta. Nah, mata buta lama dah Yahudi tu. Tapi masa mondok dengan Nabi ni, pagi-pagi lepas waktu duha, Nabi ambil sebiji roti wagi. Nabi ambil sebiji roti wagi, Nabi celuk susu roti yang keras tu bermek, Nabi suap air mata buta ya. Siti Aisyah hoyak ke ayah dia, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dengan Aisyah hoyak gitu, selalulah Abu Bakar ambil roti mari. Ambil roti, jalan gaduh-gaduh pergi di ujung bandar Madinah, jumpa semua ada seorang Yahudi mata buta, tua dah. Rambut putih habis dah, tua dah. Siapa Abu Bakar siapa? Oh, Yahudi kata lama muda mari mah tu dah. Yahudi bunyi suara jalan ni semeh-semeh dengan Nabi kan. Lama muda mari mah tu. Aku dah nanti mu lama nak buat roti. Aku ni mata buta. Aku ni tak gerak nak cari makan dah. Nanti orang wari je lah. Orang Yahudi royak ke Nabi, royak ke Abu Bakar. Nabi mati dah, Nabi tak ada dah. Abu Bakar kata, pasal nak piyo hak mari ni. Ingat-ingat cek ni. Lepas tu duk kecek dengan Abu Bakar lah, orang Yahudi mata buta tak ni. Nak tanya demo, besok dengar ada nama Muhammad. Dia tanya besok dengar ada nama Muhammad. Maka buat kata, iyalah, biasa dengar Muhammad ni orang yang bawa agama Islam,
orang siapa rahmat ke sekalian Allah. Nama dia tu Muhammad ni bukan orang bawa Islam. Muhammad ni orang yang bawa agama baru yang nak hapus daripada agama Islam hak asal, iaitu agama Yahudi, agama Nasrani. Dia kata ke dia. Nah, lalu tu saya nak buatkan barunya saat ni dok. Kacik gigi nak murih. Pasal nanti datuk tua ni tak lama dah. Lu kecek pasal kampung kita kok. Pasal nanti datuk tua tak lama, tak nyodah. Apa cek tekok aku lah. Lu faita cek lah tu lah. Buat-buatkan dengan gitu tak. Nak murih buatkan ni kata ke Nabi. Yang mulut sedap Yahudi ni. Orang yang mulut sedap kata Nabi. Buatkan ada orang roti sebutir. Hak nak suai. Yang pecek rapat. Roti. Nah, mau nak murih sangat ni. Yang nak murih. Yang nak pecek roti kepal roti lah ni. Yang bukan sumat le mulut le Yahudi tu sana nyawa tak boleh. Pandai dengan muka. Nah, kata Nabi sedap-sedap sangat. Yahudi ni kuat roti tu betul. Mung ni lah. Bukan orang ada suat roti koku hari-hari. Yahudi cek ke tangan berat. Mung ni bukan orang ada suat roti koku. Ada suat roti koku yang mari. Aku boleh pergi dia, aku boleh perhati dia walau aku mata buta pun. Tapi dia mari saat ni dia pergi roti. Dia umpis roti, dia celuk susu dulu. Roti kerah buah lembut tu, dia celuk susu buah roti lembut, dia suap masuk dalam mulut aku. Aku makan dengan mudah, aku gigi pun tak ada, aku tua. Aku ada suap roti koku pagi-pagi. Mung ni siapa dia? Mari suap roti koku pagi ni. Abu Bakar kata, hei orang tua, ada suap roti komu tu tak? Dia sudah meninggal dunia. Dia sudah wafat pada minggu lepas. Dia sudah wafat. Sudah tinggal umat dia. Yahudi dengar tak? Janganlah hati. Tapi ya, ada suat roti kemung tu adalah hak muduk kata orang jahat saat ni lah. Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi hak tua saat ni dah. Hak benci sekali Nabi. Baru dengar kata Nabi lah orang suat roti pagi-pagi ke dia. Pergi tanya Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak Nabi. Nah, sebab tu akhlak Nabi saat ni kalau kita dengar satu persatu akhlak Nabi ni, Masya Allah. Nah, sebab tu Nabi kita dengar kalau boleh makhluk tak untuk pakai membaca zangi, semua Nabi buat diri belakang. Nabi jahit kain, jahit kasut, Nabi jahit sendiri. Tak ada tumpah dia tu. Kita ni benda kecil-kecil tu pun tumpah bini, gotuh pun bini, gon semua bini belakang. Nabi tak, Nabi tak biasa hamak kan. Nabi japa Nabi buat sendiri. Hak boleh buat sendiri dan buat sendiri. Atau cinta. Apa ni contoh Nabi yang Nabi SAW. Nah, untuk apa? Untuk maklumat, untuk kepada isteri boleh buat. Nah, boleh buat kebaikan melalui Nabi. Sebab tu kita tengok kalau kita mengaji dalam madah akhlak kan, madah akhlak, dalam semua madah ni ambil daripada perbuatan Nabi. Cara hidup Nabi, cara minum air Nabi, cara masuk jamban Nabi, semua jom pada kita bangun tidur, harga siapa nak tidur semula, semua ikut cara Nabi SAW. Sebab Nabi ni, nah, tak ada lah benda-benda karah Nabi ngajar tu jadi sia-sia pada kita, tak ada. Semua benda Nabi ngajar tu jadi manfaat kepada kita. Nah, jadi manfaat, jadi kebaikan kepada kita. Nah, di antaranya pada satu ketika lepas pada berlaku perang Uhud, nah, duk tak lama tu dalam tahun yang kelima Hijrah berlaku perang Khandaq. Kita nak ambil ibrah dalam perang ni. Pada perang Khandaq saat ni tak, kita dengar zangi untuk wakil dia baca Nabi ikatkan perut dengan anak batu tak. Dengan sebab Nabi lapar, tak ada sewaktu nak makan. Dan perang Khandaq ni kan, perang kali pagi. Kalau kita pergi Madinah, kita pergi umrah bila-bila, tanya Rasul, mana pak perang Khandaq pak perang Ahzab hak Salman Farisi sana suruh gali pagi. Tanya Rasul royak. Maka di Khandaq ni tak, Nabi gali di pagi. Kita pejam mata, kita tengok Nabi gali pasal mana? Pada pasir saat ni tak. Bandar Madinah ni keliling bandar semua bukit batu. Lepas tu pagi hak Nabi gali tu tak, luas 7 mbik, dalam 6 mbik.
Panjang tak? 5,000 stor panjang. Duk di Jabal Silat, pergi sampai di dekat dengan Bukit Uhud. Mari hak Nabi gali. Nabi gali sendiri. Satu ketika sahabat duk katok batu lepeng tak pergi batu. Nah, maka Salman Al-Farisi ni orang hak show Nabi suruh gali pagi. Masa duk gali tadi tak? Sahabat ngali, ya Rasulullah, 2 hari dah Rasulullah mau tak pernah pakai. Gali pagi 2 hari Rasulullah, amo tak ada pernah pakai gapo Rasulullah. Sahabat saya dok perut dia dak. Ikat 2 teh pakai batu di perut. ไม่มีอาหารการกินขุดคลองเนี่ยไม่มีอาหารการกิน Nah, tak ada nak makan apa, ikat 2 teh pakai batu di perut supaya Nabi rapat balik perut. Lepas pada tu dah sahabat yang lekeng jumpa sebuah batu. Pakai tak pergi. Nabi mai kata lepai berapi. Bahawa Nabi kata lepai berapi saat ni, sahabat tengok di perut Nabi ada 3 teh. Sahabat kata sehari 2 hari tak makan, Nabi 3 hari dah tak makan. Dari nak berlaku pergi Ahzab, pergi Khandaq saat ni. Apabila dengar gitu tak, Jabir bin Abdullah sahabat Nabi, hak ada sikit makanan di rumah lah, bini dia buat roti. Jabir bin Abdullah klik sampai rumah, wahai isteri, ada banyak mana makanan dapur. Bini dia kata, Abdullah, dapur kita tu ada lah, bolehlah 2 teh roti. Kalau abang lapar nak makan, boleh makan lah. Gula ada sikit tu, sepuyuk ada halus, bolehlah nak makan. Bini dia yang salihah, wayak ketuk lelaki. Jabir bin Abdullah dengan berita naik kuda gedung pergi sampai di Khandaq, Ahzab. Dan Allah ni dia panggil sab'a masajid sini. 7 masjid, ada lagi penyaksian sejarah sini. Pergi sampai Jabir bin Abdullah bisik, ya Rasulullah, di rumah saya ada 2 butir roti. Patut ada sikit gula Rasulullah. Saya jemput Rasulullah lah, lepas Zuhur mata lagi Rasulullah pergi makan lah. Saya jemput Rasulullah. Kerana Allah tengok perut Rasulullah tadi 3 butir batu dia ikat, tak ada makan. Nabi mendengar Jabir bin Abdullah, padah Nabi pergi makan. Nabi naik ke batu besar, ya ma'syarul muslimin, orang Islam, sahabat aku semua. Lepas Zuhur tak lagi, semua ni pakat pergi makan roti Muh Jabir bin Abdullah. Sahabat Nabi 1000 lebih duk kali pagi. Roti 2 teh rumah Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir pun dengan Nabi kata gitu pucat muka dia sejak. Roti 2 teh Nabi pandang 1000 sahabat pergi makan macam mana. Klik naik kuda gaduh-gaduh pergi jumpa dengan bini dia. Dek, roti dia 2 butir je. Dia tahu tak, Nabi pada habis sahabat dia bagi makan roti mah gitu, ada 2 butir nak jamu Nabi. Tahu tak bini jawab macam mana? Kalau kita rojak macam mana? Nak buat malu. Jadi 2 hidang makan ni. Tok laki kita boleh umat, pergi padah 2 teh sejik mari. Kata itu lari gini nak berat bini nak tipu. Bini Jabir kata, tugas kita cedera roti 2 butir dengan gula. Lepas tu, lepas pada tu Rasulullah tengok isteri yang paling cerdik nak ya. Yang ada juga bini tak, hak boleh jadi penawar ada. Bini hak yang diracun pada ada. Tapi fak itu nawar laka ni. Ada orang abuk lah racun tu, nawar laka. Tak. Bini Jabir kata, roti kita cedera dah 2 butir, gula kita cedera siap dah. Lepas itu kita suruh Rasulullah lah. Nampak macam mana? Nah, ia lupa juga. Belum ada kita nak pergi jalan ni, kita lakah sikit. Ia ada di tanah Arab ni lah. Ia ada orang Arab Badawi tak ni, orang Arabi. Arab Badawi ni Arab kampung, hodok di hujung bukit tu, tak kenal kereta, tak kenal motor, tak kenal telefon. Arab Arabi dia panggil Arab Badawi.
Nah, orang Badawi yang hidup pera kambing, pera kuda, pera unta gitulah. Dia duduk tengah ada pasir. Hari ni dia cocok kemah sini. Esok dia pergi cocok kemah situ. Lusa dia pergi tok kemah sana ni pula. Arab Arabi sana. Dia jalan lagi semua lah. Hari sampai satu hari tu, boleh musim ibu kuat. Gi sampai sebuah rumah orang kaya. Cocok kemah tepi rumah orang kaya. Oh, Tok Sedega kaya dah ni. Ada kereta undang 12 utik. Contender. Nah, nak turaki Royland hatta bagi ekspor pergi negara tu masing-masing. Hak susah Arabi ni kita cocok kemah tepi dapur dia ya. Moga nak tupai teduh. Tak ada minta kerok gapo duduk tepi rumah orang kaya lah. Bangun pagi kok licin yak miuk tu ni. Arabi sat ni dia makan tak ada payah dia morning tak sepuluh orang kaya. Orang kaya tak sedang nyakit kecil manis, saudara tinggi, ada kereta gapo nak makan susah. Tidur malam duk nerah, duk koli tu, duk kedap. Mari esok turun 2 teh kata kan saya nak turun lah mana. Anak koli kerja suruh budak. Mikir hak kaya hak ni. Kuring dah hak kaya. Mari hak Arabi ni cocok kemah di dapur. Tubik Arabi bangun pagi tubik di rumah dia. Jumpa dengan toke kaya. Ha, mu mari duduk sini bila ni? Okey hak kaya sekali tanya. Habis masa kau molek. Lepas pada tu okey hak kaya tapi tanya kau orang Arab kampung koyak lah. Okey. Amo duduk tepi motor kes seminggu lebih dah ni tepi dapur bermolek. Lepas tu motor kes tu dia ada rubel hak masak tu ke hak berasak tu. Amo tak ada duit nak beli lauk sedap-sedap ya tu. Amo ni ada roti-roti gitu je lah. Bawa orang dapur token masak tu, amo sipel waktu bik roti, makan dengan asak tu lah. Orang sedap tu makan dengan asak. Apa kita buat pakai pau. Wasak mari, makan nasi belah ada lauk pun, makan asak. Token hak kaya kata, "Cik, naten ni duk makan asak mu dia sambil aku kuruh pun." Kaya dah tu. Nak juga harga asak tu. Kalau gitu Arabi mung aku nak naik Forsan. Toke hak kaya Royland sat ni. Naik kamah-kamah. Gi jumpa dengan Tok Kodi. Kita mari nak ngadu sikit ni. Ada orang Arab kapal mari tak kemah tepi rumah kita tu. Lepas tu dia duk makan asak rumah kita biar kita masak lah. Tengok saya ni kuruh habis dah. Asak makan dia habis. Hak kaya kata. Tok Kodi paling cih nate ni. Ngadu jugalah ni mu. Tok Kodi kata aku tak bisa jumpa kes pasal ni. Tak bisa jumpa ni. Sekat jadi Tok Kodi duk kata tunggu tak kaya tong tak bisa ni jumpa kes pasal ni. Mari rumah no pula mendekuk sampai ke asak tak boleh makan. Tak boleh Tok Kodi kita nak form, kita nak harga asak kita ni. Hak orang Arab kampung duk makan. Tok Kodi kena rumah biar tidur tak makan, biar makan tak tidur. Orang tu tak bikin orang lelaki main tau. Nengung Tok Kodi rumah untuk kita dari bini masuk kan. Bila dapat nengung ni. Bini Tok Kodi tanya Tok Kodi. Dah Tok Kodi kata dek gini. Abang ni jumpa satu kes ni. Orang kaya Arab ni. Mari ngadu nak beri salah kau orang sesak tadi. Ha macam mana? Bini Tok Kodi tanya. Ya macam ni sebenarnya. Orang susah tu mari tak kemah dapur dia. Lepas tu you duk makan asak lah. Lepas tu Tok Kodi mari ngadu nak harga asak rumah dia tu. Lah. Bini Tok Kodi kata tak apa abang. Tak apa saya nak tolong abang kahwin. Ha ya kalau bini jadi menawar insya-Allah. Kita takut bini jadi hancur lah. Nah, molek-molek bak bagi sakok bagi kita ni. Ayah mati. Sama-sama bini, kita jatuh dua beradik. Ayah mati boleh sakok lah sikit. Bini tu pandai-pandai. Bangun tu ambil sikit, banyak ke lah harta. Ha, pandai-pandai harta ke. Ha tu dia bagi racun. Tapi tak ada lah daru duk yang agak paselung tu. Kau tak ada ke daru juru belakang. Nah, akhir-akhir bini Tok Kodi kata tak apa esok panggil bagi di mahkamah kita kerak sel. Tok Kodi tak tahu lagi nak buat macam mana. Nah,
Pas tanyalah naik, panggil orang Arabi mari tah mahkamah, panggil orang toke mari tah mahkamah, tanya toke, "Pak toke nak lah mana ni? Hak you duk makan asak toke ni nak lah mana? Nak harga berapa?" Toke kaya kata, "Kita nak juga 200 dinar." 200 dinar ni banyak duit Arab. Minta dia pergi Arabi sana, Arab kapung. Mau ambil mana duit 200 dinar tak ada, sekawas dinar pun tak ada dalam poket, nak bayar 200. Bini Tok Kodi mari apa? Mari kita buat. Bini Tok Kodi kata mari. Lepas tu, okey nak duit, bini Tok Kodi kata. Orang kaya kata, "Amor nak perak je lah 200 dinar untuk makan asak." Tak apa, ambil duit lagi 200 dinar. Bini Tok Kodi tu ambil duit lagi. Nah, bini Tok Kodi bila dah duit. Nah, bila duit bodala bekah dia tu 200 dinar. Letong bila cukup 200 dinar. Pak bini Tok Kodi kata, "Pakai. Ambil duit ni 200 dinar. Harga perak Arabi makan asak mau toke." Toke pun kiri, toke kaya dah betul. Nah, toke pun ambil duit mari. Bol tok esok tak dapat ni. Toke kata, "Terima kasih lah bini Tok Kodi dah." Bini Tok Kodi kata, Kau toke. Nak tanya sekarang orang Arab saat ni dia makan lauk nasi mau toke ke? Makan asak saja. Toke kata makan asak je. Kalau gitu ambil bunyi duit saja adik lah. Tak usah ambil duit kelik lah, ambil bunyi duit lah awak kelik je. Menengok ke kaya turun tangga, kelik berat tu. Dijak soleh bini nak ayat Tok Kodi dah pun kena lupa bini juga. Supaya kita lah. Tak. Kalau hayat motor saya tak motor siap kita ni pusing di hatu. Bukan bini belakang lah. Bini lah. Kalau bini tak gindak lah kita ni. Tapi mungkin dia daru lah. Orang nak kongsi tawaran. Nak ojak bini tu jadi penawar ni. Akhir toke saat ni tak boleh juga duit. Bini Kodi bila dah 200 dinar. Tapi ambil bunyi sajalah awak klik. Kerana orang sesak makan asak je. Tak ada makan daging sikit abuk pun. Makan asak ada bayar. Lalu tu bini tu dia ambil bunyi duit tu awak klik je lah. Duit tak boleh. Kerana orang sesak tak ada makan bagai. Dia makan asak. Menengok orang kaya klik. Nak oyak gapo kaya dah pun betul juga. Habis dia tak dia pun duit laptop ni. Anak pemuda dan kali juga muda. Apa tak ada biar pun duit laptop weh. Nah, atau nak oyak di antaranya hidup kita. Nah, sekarang mana dah jarah Nabi ni? Nah, jadi penawar ya, isteri jadi penawar. Sebab tu Nabi SAW hidup Nabi. Nah, semua Nabi buat contoh teladan kepada kita. Cara hidup rumah tangga macam mana. Nabi ni pakat-pakat. Nabi ni masuk dapur sekali dengan isteri. Buat dapur masuk dapur sekali dengan bini. Kita kalau kita sudah berumah tangga cuba kita masuk dapur dengan bini sekali. Boleh tahulah cara hidup dalam rumah tangga. Kalau boleh puasa lagi kita boleh tahu. Nah, isteri kita ni dah Allah orang nampak buat sungguh. Nah, tapi kita tak ada puji dia. Susah juga untuk lelaki macam tak puji ke bini ni. Dia kalau boleh puasa dah Allah pukul 2 je bangun dah nak nasi. Nak nasi goreng lahap gapo nak untuk lelaki makan sahur. Untuk lelaki baru makan sudah tidur. Dia lepas ada sahur lepas makan gapo maya gapo gitu basuh pinggan anak sekolah gapo orang perempuan ni masya-Allah. Nah, sebab itulah Tuhan bagi masa rehat dia. Tuhan bagi masa rehat untuk orang perempuan. Nah, orang perempuan ni ada sifat semula jadi dia. Dia mari haid mari uzur, dia boleh buti semaya. Nah, istimewa hari dia tu hari dia untuk berehat. Nah, tu di antaranya kita boleh dengar jarah bagi dia Nabi SAW. Sebab itulah Nabi ni suka ambil hati isteri. Nah, wis semangat panggil pun lain dah Humairah. Nah, lagi panggil Humairah hati lagi kita ni. Humairah ni pipi merah. Patut kita bini kena pipi merah sungguh lah. Tak.
Ada kalau bedak-bedak nak tidur ni nak tidur sebuah tu rayuk. Masuk bilik dulu, kelik Tok lelaki duk makan kopi lu. Masuk bilik dulu mani. Mani lah walak lah. Mani, ustaz suruh mani, kelik lagi mani dulu. Mani sudah mani pakai tak ada elak, ada tak ada. Pakai teh bedak basah-basah gitu, tepuk di muka dah. Awak tepuk ke basah tak apa, tak nampak putih. Masuk dari bilik buka ada buka kipas bawa krim molek tu, katuk boleh tetah weh. Tok lelaki sudah makan kopi dulu. Masuk dalam buka pintu. Gelak buka pelita. Bah, tu raya. Tu raya nombor. Bedok sebab amal awak kerja. Tu makan. Allah susah. Batu kita kena isi. Tak kira tua cara tua, muda cara muda. Sebab tu lah hidup. Sebab tu kita tengok Nabi hidup. Berapa tu ayah perintah pada Nabi kita, ada 11 bini Nabi. Sebab Tuhan nak beri kita ambil contoh kepada Nabi sallallahu. Ada berkata ustaz, umat Islam ni ustaz bini 4 sunnah ustaz dah. Sunnah laki baju sunnah. Sunnah halu buat bini. Aku saya pun muda cara, mu nak bini pula saya lagi. Ku takir laki baju semua. Nak ingat baik orang laki-laki. Nak beri siapa situ boleh lah. Kerana tu beri peluang untuk dia. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Boleh kalau mu nak cukup saya bini, boleh bini 2, boleh bini 3, boleh bini 4. Mapuhlah aku kelik tak lagi. Tak boleh masuk rumah. Bini tu tengok dalam kasut kat sana. Kelik sampai rumah macam itu. Tidur keluar abang malam ni, gerang wahai kecek bak bini hangat. Tak. Boleh, tapi we kena cara dalam agama. Kita nyanyi tengok orang perempuan hari ni. Duk mari di rumah. Kau duk mari di rumah, masya-Allah. Jangok. Kau duk mari di rumah. Mari ngadu rumah ustaz. Awak anak tok laki tu ustaz ni. Cara apa dah ni ustaz ni? Anak mari 3 4 anak. Ya mari panas-panas dak. Muti soleh sampai mau perem mari tu. Ustaz. Dia tak salah dah. Ustaz. Nak ngayu sikit, nak royak sikit. Tok laki cara gapo ustaz? Kau duduk dulu. Dia duduk mari. Ustaz, itu nak cerah, tak cerah. Cerah ustaz. Macam kita kat mana pula? Dia boleh cerah kita pula dah. Dengan tu lelaki sudah lah. Cerah sampai kita ada elok ni. Kau duduk kat. Kau duduk. Kita pun suruh isteri jaket air mari boleh musim timur belah timur sebutir tak dapat dia. Mari panas-panasnya lapar. Betul-betul nak mulia untuk lelaki. Anak yang beriuk mari 4 anak. Hak tu atas dukung, hak ni atas hibuk. Hak tu duk ikat atas belakang, hak tu duk makan pisau anak. Pak ke? Mari duduk apa? Minum air lah, buah air merah, minum sejuk. Ya panas. Hari lepas tu cedok wah timur. Kak sudah makan anak, kak ada gapo lah. Dok ustaz nak ngadu sikit walau lah. Mari mana-mana nak urus untuk lelaki bangun pagi kita ada ringgit kat meja kedai kopi. Tak boleh kan Kawin baru pagi ni tok nasi dah dapur, game motang, klik motang, akik nasi goreng lauk, gerak anak maya subuh, lepas gerak anak maya mandi anak gata anak sekolah, kabar-kabar jeng bini. Allah dia belakang. Gaduh tok lelaki ustaz anak kita gerak je bangun maya subuh, orang ustaz. Lah kita panggil, esok hari tok lelaki kata ustaz nak jumpa. Pas kita ajak. Kali mungkin ni lah hidup rumah tangga tu kena caralah ke dia. Dia tu bini kita, tengok dia buat kita belakang. Dia bini dengan kita, tengok dia tinggal mak pak dia. Kalau dia duduk dengan mak pak dia, kereta motor rumah 2 lapis ikut dia nak. Tapi dia sanggup nak kita nikah dengan kita gitu. Mari duduk dengan kita jangan saling ke dia. Boleh lepas klik tu dengan sebab taufik hidayah lah tok laki dia tu yang masuk email. Lek mari batu lising dengan kita tepi pasar pagi tu kita buat kereta tengok dia coleh pernah tok laki buat coleh. Bini duduk tepi anak tak hibur saya tak tekak dua.
Kenyang kita buka cumi tereng. Hana kak. Malu. Sengih. Gigi tak ada apa ni. Sengih. Tak apa dah setahun tak apa dah. Itulah rumah tangga. Nak ojak. Nah, kita jangan nanti ada berlaku. Nah, Tuhan wija apa kita, la in syakartum la azidannakum. Banyak kita syukur Tuhan. Nah, tengok Tuhan adil. Orang kaya, anak tak ada. Kita ni tak ada kaya gapo, ada anak laki, ada anak perempuan, ada tok laki, ada bini. Walaupun harta tak ada banyak, boleh makan hari senang hidup, boleh jaga semaya, boleh bayar zakat, fitrah, boleh jaga puasa, semua Tuhan adil. Sebab tu kita kena banyak syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Tuhan bagi kita. Itu di antara kalau kita nak ayat bab jarah Nabi ni panjang dah, cuma jom ambil rekan-rekan masa sejak tengah nak ayat masa Nabi beranak sampai Nabi akhir. Sebab tu Nabi nak ayat kali lagi Nabi tahun yang pertama hijrah Nabi, umur Nabi 53 tahun. Nabi tinggal Mekah, Nabi pergi di Madinah. Bagi hak mula-mula Nabi sampai di Madinah, Nabi ajak afsus salam. Nabi suruh sebar salam, assalamualaikum. Nabi sebar salam. Wa ta'amut ta'am, Nabi suruh makan, jaga jamu makan. Sebab orang muhajirin mari duduk di Mekah, mari di Madinah, kain selas penuh, tak ada apa sekarang. Nabi je lah royak, ambil gitu, ambil gini, bagi sahabat Nabi hak tak ada harta, sahabat Ansar bagi rumah. Nah, hidup Nabi Kau'as dengan Khazraj ni orang asal hidup di Mekah dan Madinah beratus tahun. Kau'as dengan Khazraj ni tak ada biasa baik, balah siang malam pagi petang. Tapi bila Nabi sampai di Madinah, Nabi boleh satu. Jadi adik-beradik Aus dengan Khazraj sani. Itu hikmat yang Nabi hijrah pergi sampai Madinah. Sampai itulah kita dalam boleh makluk Nabi. Nah, kita boleh kecek bab-bab jarah, royak cara hidup Nabi, latar belakang Nabi hidup macam mana. Sebab tu kita tak say kita kasih Nabi dalam boleh makluk saja. Tak say kita kasih Nabi dalam boleh Rabiul Awal saja. Kita kena ingat Nabi, sayang Nabi hingga sampai akhir hayat kita. Sebab orang hak boleh tolong kita di pada masa nanti tak ada salah pun. Anak kita suku, dua laki kita suku, bini kita suku, masing-masing nafsi hidup masing-masing di pada masa nanti. Nabi je lah yang boleh nak tolong kita. Sebab tu masa hidup kita di dunia, kita hidupkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Masalla alayya hina yusbih asyara. Siapa yang salawat ke atasku 10 kali pagi lepas subuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 10 kali pagi. Nah, wahina yumsi asyara, dia salawat ke atasku 10 kali petang pula. Adrakatu syafa'ati yaumil qiyamah. Demo ni akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni amalan hak Nabi. Sebab tu ayat dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuhan dan juga malaikat salawat kata Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, salawatlah kata Nabi. Nah, dah ucap selamat salam sejahtera kata Nabi-Mu. Lepas tu kita dengan sepenuhnya bulan Rabiul Awal, setahun sekali kita buat majlis, buat peringatan. Lepas pada ni kita amal lah sunnah Nabi gapo ratik. Nah, dalam bulan makluk ni kita boleh ambil jarah gapo, bukan buka dengan zangi nak sedap saja. Mari untuk bila al jannatu wa na'imuha. Oh dak gapo. Tahu bagi macam nasi. Rugi tak ada hasil dia panggil. Lalu tu, nah, di antaranya kisah kita dah, masa kita pun sudah. Nah, 1 jam, nah, sejam setengah lebih dah kita saya masa sekarang ni. Sebab lepas pada ni ada hadiah banyak lagi tengok ni. Nah, berdeh besar duduk dah ni, kereta duduk tu, motor lagi. Tu dia dah buat klik mata laginya. Nah, lalu tu ada soalan lagi apa nak tanya?